Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah sehat. Sihat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tak ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua tu rezeki dari Allah SWT. Allah izinkan kita masuk dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran, Masya Allah kan. Semoga setiap kita niatkan niat yang baik insya Allah, dan semoga kita diganjarkan banyak-banyaknya pahala insya Allah. Dan juga insya Allah juga ni boleh tambahkan kita punya keimanan lah kan. Bila kita belajar sungguh-sungguh baca Quran, dia akan tambah kita ni kefahaman, kita akan lebih banyak tadabbur insya-Allah kan. Jadi sementara tunggu tu baca Quran tadi. Masya-Allah. Pagi, masya-Allah. Sudah kat mana dah jusnya? Juz 12. Juz 12, masya-Allah. Alhamdulillah. So jadi semoga Allah rahmati berkati insya-Allah bacaan Al-Qurannya. Ada perubahan tak bacaannya? Insya-Allah. Rasanya benar. Masya-Allah. Alhamdulillah, tak apa. Awal rasa-rasa dulu kan. Okey, alhamdulillah. Kita stop pada page berapa? 9. Ikhfa. Betul? Okey. So huruf ikhfa, ingat kita berapa hurufnya? 15. Okey, kalau nak disebutkan ikhfa banyak kan hurufnya? Banyak. Hurufnya apa? Ta. Huruf tha, ja, dal, kemudian zai, sin, shin, huruf fa, kaf, qaf, betul? So, do, to, dho. So, itu semua huruf-huruf ikhfa. Macam mana kita nak ingat huruf ikhfa? Dengung. Macam mana nak ingat huruf ikhfa? Ada 15. Banyak kan? Macam mana kita nak ingat? Setiap ada nun sukun atau tanwin. Ya? Setiap ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf 15. Okey, macam mana kalau contoh apa tu? Contohlah seseorang dia baca ini nun jumpa dengan huruf huruf ba. Macam mana dia tahu tu ikhfa ke itu iklab? Nunnya ada tandanya. Ada tandanya. Ada yang Okey. Yang mim, kalau ba dengan mim tu kan? Yang mim. Betul? Iklab kan tu kan? Contoh kalau dia tak ada tanda. Okey, dia tak ada tanda, dia ada waw. Nunnya ada tanda.
Ada yang itu terus saja apa namanya? Kalau dengan waw ada tanda ke? Ada. Sama waw dengan ya ada tanda tak? Cuba cari. Tapi itu tandanya tak selari. Tak selari. Okey, tak sama. Yang untuk mengingat. Kalau nun mati tanda tak ada tanda kan? Ya, tak ada tanda. Okey. Kan itu satu pada tanda. Contoh hari itu tak nampak tanda dia. Macam mana nak tahu itu huruf ikhfa atau huruf idgham? Kena ingat, mesti ingat huruf. Okey, kena ingat huruf-hurufnya. Okey, macam mana nak ingat huruf dia? Ingat dulu huruf-huruf yang selain daripada 15. Maknanya ingat huruf izhar huruf apa? Kena ingat huruf idgham huruf apa? Iqlab huruf apa? Ingat yang 3 ni kita akan tahu selain daripada 3 ni semua huruf ikhfa. Kadang ada orang baca dah confuse. Dia pun tak ingat ini tandanya apa kan? Jadi ingat huruf izhar. Huruf izhar berapa? 6. Poin yang sekarang ni semua dah nak kena hafal dah. Huruf izhar. Okey, izhar apa dia? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Betul? Ingat tak? Hamzah, ha, ain, ha. Lagi sekali huruf izhar. Ain, ha, ghain, gha. Lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, gha. Lagi sekali. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, gha. Huruf apa? Izhar. Okey, huruf izhar halki. Izhar huruf-hurufnya semua ditenggorokan. Kan? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Senang? Senang. Okey? Huruf izhar. 6. 6. Okey, boleh? Okey. Kemudian huruf idgham. Idgham berapa? Idgham ada 2. Idgham berapa? Ya, waw. Ya, nun, mim, waw lagi? Lam sama ra. Okey, ada kitab kata yarmaluna. Senang ya, ra, mim, lam, waw sama nun. Okey, tapi senang kalau nak ingat manwi, mim, nun, waw, ya. Kemudian ada la dengan ra, lar. So manwi tu mim, nun, waw, ya itu idgham bi gunna, idgham yang dengung. Idgham dengung. Lam sama ra yang tak dengung tapi tetap dimasukkan. Okey, lagi sekali tadi huruf izhar berapa? 6. Apa dia? Huruf idgham? Idgham 6. Okey, 6. Tapi 6 dalam 6 ini ada yang bi gunnah iaitu 4. Ada yang bila gunnah 2. Lam sama ra. Okey? Lagi sekali idgham berapa? 6. Berapa yang bi gunnah? 4. Apa dia huruf 4 dia? Mim, nun, waw, ya. Yes. Kalau bila gunnah lam sama ra. Okey? So tadi izhar hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian huruf idgham mim, nun, waw, ya, lam, ra. Satu lagi huruf jumpa dengan apa? Iqlab. Okey, huruf iqlab satu saja. Okey. Jadi selain daripada huruf izhar, idgham, iqlab, semuanya huruf ikhfa. Jadi kalau baca, okey contoh yang tadi kan, baca yang ni. Yang ini huruf ta. Ta bukan izhar, ta bukan idgham, ta bukan iqlab. Jadi ta ikhfa. Macam tu nak ingat. Boleh?
InsyaAllah. Sebab contoh, kalau orang tu dia hafal Quran kan, dia tak akan tengok Quran kan. So macam mana dia nak tahu kena dengung? Sebab dia ingat huruf selepas tu. Kan kalau kita tengok tanda, contoh kalau kita tak tengok tanda macam mana? Itu yang pentingnya ingat hurufnya. Okey? Boleh? Okey, jom. Kita yang 9 kita dah baca. Belum? Okey, mari kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, ulang, boleh? Ya taziru. Faman thaqulat. Anjaytana. Adinikum. Liyunzirakum. Jannatin tajri. Bikhalqin jadid. Andada. Wal untha bil untha. Musfarran thum. Aknantum. Min dhurriyyati. Min dhurriyyati. Min dhurriyyati. Min Ria tak cukup. Riyati. Min yati apa panjang? Yati tak boleh. Panjang. Min dhurriyyati. Basitun zira'i. Kaukabun durri. Kaukabun durri. Ri. Okey. Sebab dia syaddah situ kan. Min dhurriyyati Adam. Wa in jahadak. Naran talazza. Naran talazza. Jangan do. Zo. 1, 2, 3.
Bukan talad do, talaz vo. Lidah tengah lagi. Talaz vo. Bukan do, vo. Ramai-ramai tu sama semua Lagi sekali. Talazzo. Vo. Okey. Ada do. Jadi dia tak keluar gini kan. Talazzo. Macam dengar lagi tu. Talazzo. Talazzo. Vo kan. Talazzo. Boleh. Kathiratan ta'khudunaha. Khudhu jangan du. Kathiratan ta'khudhu. Jangan khudu. Okay. Khudhu. Khudhu. Macam yang vibrate pun kan. Tak kathiratan ta'khudunaha. Fiha ainun jariyah. Lagi sekali. Fiha ainun jariyah. Wa ka'san dihaqa. Aflaha man tazakka. Aflaha man tazakka. Okey, kita pergi line sama line. Boleh? Okey, yang line yang pertama kita baca 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okey, satu line baca dua itu yang tadhiru sampai jannatin tajri. Boleh? Yang line yang pertama. Line yang kedua bi khalqin jadid sampai min dzurriyyati. Okey, line yang ketiga basitun sampai kathiratan ta'khudunaha. Boleh? Dari belakang dulu aja. Ya? Dari belakang dulu aja. Dari belakang. Oh, nak dari belakang pun boleh juga. Okey. Yang dari belakang dua ni atas. Jadi senang sikit. Boleh? Ya. InsyaAllah. Okey, boleh. InsyaAllah. Silakan. Sama-sama. Yang belakang. Satu ni. Satu row tu sama-sama. Jadi tak takut dia gemuruh. Bareng-bareng kita. Yang tadiru. Kasih lembut sikit. Lembut sikit Yang tu macam nak pergi perang. Yang tadiru. Yang tadhiru. Boleh terus. Jangan mang. Tak boleh mang. Itu beza kan antara ikhfa dan n, dia bukan ng. Dia bukan kita sebut mang, bukan fama, lidah
lidah. Istifal ke bawah. Fama. Kalau famang dekat sini. Kan? Fama. Famang sakulat Yes, boleh terus. anjaitana Ang tu kan? Lidah dekat dengan langit-langit sikit tapi dia istifal. Tu ang sini. andinikum Boleh. liyunzirakum jannatim tajri. Alhamdulillah. Boleh? Okey. Bawah. Biqalqin jadid biqalqin jadid Yes, terus. Andada Lagi. Andada Okey, terus. wal unsa bil unsa Alhamdulillah. Okey, terus. musfarra Jangan far. Far sekali je. Far. musfarra Farran. Musfarra. musfarra summa Thum. Jelas sekali. 1, 2, 3. musfarra Musfarra. Jangan cepat sangat. Musfarra. Musfarra. musfarra summa Better. Terus. aknantum min Okey, jangan miang. Lagi sekali. 1, 2, 3. min dzurriyyati Dia kena sama. Min dzurriyyati. min dzurriyyati Riyati. Min dzurriyyati. min dzurriyyati Okey dah betul lah. Okey dah okey. Cuma kasih lembut sikit. Tu dia Yati. Nak panggil si Yati, siapa Yati kat sini? Okey. Min dzurriyyati. min dzurriyyati Yati. yati Jangan Yati. Yati. yati Bukan ya. Yati. yati Tak boleh. Yati. yati Yati. yati Yati. yati Min dzurriyyati. min dzurriyyati Jangan zur. Tak boleh. Satu sekali je. Min zur. Ni dah masuk kan? Zur. Jangan zur. Sekali je. Min dzurri. Lagi sekali. min dzurriyyati Zur. Dengar tu? Min zur. Sekali je. min dzurriyyati Tu. Min dzurri. Dzurri. dzurri Tak boleh.
Zur sekali je. Zur. Zur. Zur baru masuk ya. Ri. Lembutkan sebab dia baris bawah kan. Zurri. Macam gitu. 1, 2, 3. Itu kena praktis Okey, alhamdulillah. Marha. Okey. Yang line yang ke bawah sekali baca 3 lah Okey. Bismillah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, 1, 2, 3. Basitum dira'ai. Good. Kaukabun durri. Durri. Kaukabun durri. Okey. Min durriyati Adam. Boleh? Wa in jahadak. Panjang lagi sikit. Jahadak. Wa in jahadak. Yes. Naram taladdo. Kasiratan ta'khudunaha. Khudhu. Ada sekali. Kasiratan. Yang kasih. Kasiratan ta'khudunaha. Okey, terus. Fiha ainun jariyah. Good. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san. Jangan ka'san. Wa ka'san. Wa ka'san. Sang. Dia tu. Ka'san. Ada 2 beza kan? Ka'san dengan ka'san. Wa ka'san dihaqa. Yes. Nampak macam sama tapi tak sama. Okey? Bukan menampak, dengar. Okey, boleh. Okey, terus. Aflaha man tazakka. Yes, alhamdulillah. Marha. Okey, seterusnya. Sama juga ni huruf zai, sin, shin, fa sama kaf. Sama juga ke atas kita baca 2 tapi kita baca dulu. Saya baca ikut dulu boleh? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Munzalin. Fayansah. Nunshizuha. Kun fayakun. Li'anfusikum. Jangan li'anfusikum. Munkirun. Kaf sama kof dia dekat sikit kan. Okey, terus nafsan zakiyah. Qila salama. Abdan syakura. Dinan
faman دينا فمن asyaratun kamilah عشرة كاملة man zakkaha من زكاها wala in sa'altahum ولئن سألتهم min syarri ma khalaq من شر ما خلق faman farad فمن فرض jangan dek dia faman farad فمن فرض jangan dek dha bukan huruf qalqalah faman farad فمن فرض masih dek faman farad فمن فرض okey min kulli mathal من كل مثل anzalnahu qur'ana أنزلناه قرآنا massal insan مس الإنسان massal insan مس الإنسان kan insan itu dah dekat sangat dengan sin massal insan مس الإنسان yes an sabil عن سبيل wa fakihatin kathirah وفاكهة كثيرة azbun furat حب فرات alhamdulillah dengan adanya linggar-lingguk saya rasa apa tu ada yang ngantuk kan kan dia punya okey alhamdulillah okey dua line daripada atas boleh insyaallah baca Quran kan dia sebenarnya buat kita punya dalam tenang tenang tu kadang kasi ngantuk okey bismillah منزلين jangan yang fayang guna lidah istifal lidah ke bawah kan fayang kalau fayang yang kat sini yang bukan yang bukan itu yang fayang yang fayang sakh sebab huruf ikhfa huruf ikhfa kita kena dia tak boleh terus dia tak boleh terus masukkan dalam huruf yang setelah jadi dia antara izhar dan idgham so huruf ikhfa ni ikhfa dia di antara izhar tu apa nun kita clearkan betul kan nun kita kasih bunyi an contoh an kan an kalau idgham kita masuk dalam huruf lepas tu contoh au kan au betul tapi kalau ikhfa dekat tengah-tengah so dia dia tersembunyi dia
tersembunyi. Jadi kita tak boleh guess huruf apa selepas tu. So huruf ikhfa tu nama dia khufa kan? Khafi. Dia tersembunyi dan dia ringan. Jadi dia tadi fayang tu berat tu. Boleh? Fayasakh. Tu boleh praktis terus. Nunshizuha. Okey, terus. Kun fayakun li'anfusikum munkirun. Alhamdulillah. Seterusnya. Aku Monolas. Apa? Yuk. Hitung baiknya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsan zakiyah. Good. Qila salama. Abdan sakura. Dia kena sya, jangan sa. Abdan sya. Dengan sa. Sya. 1, 2, 3. Abdan syakura. Dina faman. Asyaratun kamilah. Satu kali lagi. Asyaratun kamilah. Asyaratun kamilah. Asyaratun kamilah. Good. Ma zakkaha. Yes, alhamdulillah. Maruha. Seterusnya. Walain sa'altahum. Good. Min syarri ma khalaqa. Faman farad. Lain sekali. Sekarang nak stop. Farad. One more time. Faman farad. Okay. Min kulli masal. Kena ingat jangan kulli, dia kasi berat. Min kulli, la huruf ringan. Kulli. Min kulli masal. Okay. Anzalnahu Qur'ana. Good. Masal insan. Ansabil. Fawakihatin kasyirah. Bukan kasyi, kathitha. Last sekali. Wafakihatin kasyirah. Boleh. Okay. Azbun furat. Azbun. Jangan terus. Okay. Bila saya tengok, kita baca azbun, terus semua nak masuk fa. Kan? Azbun. Baru masuk fa. Okay. Sebab ikhfa sembunyi. So tak boleh kita sebut huruf tu terus. Azbun. Kita dah ready. Itu namanya idgham. Idgham kita masukkan dalam huruf selepas tu kan. Tapi ni kita tak masukkan. Azbun fura, baru sebut fa. Okay. So cara kita nak sebutkan pun sama. Tadi ada fama, fa pun sama tadi kan. Famau. Kita masuk mau. Kita dah tahu dah selepas tu huruf fa. Kan? Ni kalau ikhfa kita tak tahu selepas tu huruf fa.
Fama faro baru baca. Kalau kita baca famau, kita dah tahu dah lepas tu huruf fa. Kan? Okey. Itu perbezaan antara huruf idgham sama huruf ikhfa. Ikhfa sembunyi. Okey? Okey, satu lagi boleh? Okey, tu huruf, ini pun huruf ikhfa. Tapi ini huruf ikhfa yang berbaris bawah. Huruf-huruf so, do, to, dho, qaf ni semua huruf yang berat. Huruf yang berat. Okey, huruf-huruf berat tetapi sebab dia baris bawah jadi kita ikhfakan dia secara tarkik. Secara ringan lah, kita tak terus fa'in tib, tak perlu. Fa'in tib. Okey? Min qab, min qi. Okey, tak payah min qi, tak perlu. Okey? Boleh? InsyaAllah ikut saya insyaAllah. Fa'in tibna lakum min qibalihil azab ma yamlikuna min qitmir. Jangan qita. Jangan itu nak qita. Itu besar qita. Jangan. Kita dah asal kita tahu dia ada lantunan tu. Min qita mir. Kita. Kita tu besar tu. Qita. Qita. Ma yamlikuna min qitmir. Qitmir. Ma yamlikuna min qitmir. Masih dengar tapi boleh perbaiki ya. Okey, terus. Tilka idzan qismatun dhiza. Dhiza. Yes. Tilka idzan qismatun dhiza. Ni semua sebut dia sekejap berat, sekejap berat, tipis, kan? So biasa kita punya apa tu? Mulut tu banyak kalau kita baca aja itu jadilah. Sebab dia ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis. Kalau semua kita aja, itu maknanya ada huruf yang besar belum sempurna. Tilka idzan qismatun dhiza. Tilka idzan qismatun dhiza. Bukan di tapi dhi. Dhi. Di bukan tu bukan di mana kan ku cari ganti. Itu selalu nenek saya arwah, nenek saya selalu nyanyi tau. Okey. Dhiza. Yes, okey. Liyas ala sadiqina an sidqihim. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Ni banyak juga kan yang tebal kan? Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim.
ليسأل الصادقين عن صدقهم. Yes, okay. فآتهم عذابا ضعفا من النار. فآتهم عذابا ضعفا من النار. Kat situ banyak dengar boleh kan? Kan? فآتهم عذابا ضعفا من النار. فآتهم عذابا ضعفا. Dik. Macam terkejut tu. Dik. Masuk dalam. Dik. Fa'atihim. Cuba. فآتهم عذابا ضعفا من النار. Yes. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Tak sampai. Okey. Bilhaq boleh. Okey. ولدينا كتاب ينطق بالحق. Okey, cuba. ولدينا كتاب ينطق بالحق. Dia jangan haqqa, tak cukup. Haqqa. 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 Buat dia. Bilhaq. بالحق. Jangan terus cepat. Haqqa. Bilhaq. بالحق. Macam tu. Wahum la yuzlamun. وهم لا يظلمون. Boleh? Okey. Kita buat satu line baca 3. 3 je 4 lah. Yang 1, 2, 3, 4. 4, 3, 4. Boleh? Dekat atas 1, 2, 3, 4. Kemudian yang yang line 2 tu panjang yang line kedua kita baca 2 je. 2. Yang line akhir ni baca 3 kat bawah tu. Ya, okey. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in lakum Good. min kibalihil adab ma ya'likuna min kitabir. Qitmir. Min kitabir. Boleh. Alhamdulillah. Marha. Seterusnya. Yang kedua, ambil tilka sama liyas ala. Boleh? Okey. Siap, ayo. Tilka idza qismatun diza. Yes, boleh. Terus. Liyas'ala as-sadiqina as-sidqihim. Kasih sama. Satu macam sini cepat sikit. Lain sekali Liyas'ala as-sadiqina as-sidqihim. Yes. Ansid bukan. Ansid. Yes. Ansid. Okay. Kalau ansid tu sin.
An sidqihim. Okey, lagi sekali. ليسأل الصادقين عن صدقهم. Yes, maruha. Okey, line yang terakhir ambil balik liyas alas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. ليسأل الصادقين عن صدقهم. Yes, terus. فآتهم عذابا ضعفا من النار. فآتهم عذابا ضعفا من النار. Yes, seterusnya. ولدينا كتاب ينطق Nah, yang tiku dia tak panjang, tak ada wow. Lagi sekali. ولدينا كتاب ينطق بالحق. Haq. Lagi sekali. ولدينا كتاب ينطق بالحق. Bukan haq. Wahum la yuzlamun. وهم لا يظلمون. Marha. Ibu Boni nak kena baca sendiri 3. Dari liyas alas, boleh? Okey. Yang mana lias? Yang liyas alas sampai ke bawah. ليسأل الصادقين عن صدقهم. Terus. فآتهم عذابا ضعفا من النار. Good. Tarik nafas dulu. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Yes, marha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh? Semua boleh baca, Masya Allah. Cuma kita banyak praktis, nanti bacaannya jadi makin bagus. So dia dah tak ada dah macam shin dah tak ada. Alhamdulillah, so-nya saya bangga lah. Teruskan, Masya Allah, teruskan. Masya Allah, boleh. Okay, kita stop tadi page 11, nanti akan datang page 12. Alhamdulillah. Okay, kita baca doa. Allahumma warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semua. Sama-sama.